Okey, pelajar-pelajar, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan sambung juga kita punya pengajaran dan pembelajaran seperti biasa yang dilakukan pada setiap hari. Okey, hari ini kita akan belajar tentang apa? Okay, kita dah sampai ke penghujung subjek kita, iaitu unit 13 yang mengatakan tentang amalan tradisi masyarakat majmuk. Okey. Okey. Apa yang diterangkan oleh gambar di bawah? Pelajar, apa yang kamu nampak semua? Masyarakat majmuk, betul. Okey, di sini diiringi dengan masyarakat Melayu, Cina, India, Sing, Sabah dan Sarawak semua. So itulah maksudnya masyarakat majmuk. Malaysia merupakan negara yang memang istimewa dengan kedudukan pelbagai kaum, agama dan bangsa. Okey, hari ini apa objektif pembelajaran kita? Yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, cikgu dah katakan Malaysia ni negara istimewa. So kita terdapat banyak dan pelbagai jenis tradisi yang diamalkan oleh setiap kaum. Okey. Yang kedua, menerangkan 2 kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk bagi menjamin keharmonian dan perpaduan negara. Sebagai setiap rakyat Malaysia, sebagai pelajar, anda semua perlu mengetahui dan perlu juga untuk menjaga keharmonian negara ini dengan memberikan hormat kepada agama dan kaum yang lain di Malaysia. Okey. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang apa tu amalan tradisi masyarakat majmuk. Tadi cikgu dah katakan Malaysia ni terdiri daripada pelbagai budaya, pelbagai agama dan juga pelbagai bangsa dan bahasa. Seterusnya, hasil daripada ini lahirnya tradisi masyarakat majmuk disebabkan mempunyai pelbagai jenis. Seterusnya, tradisi ini menjadi identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Dan juga tradisi ini merupakan khazanah negara Malaysia. Murid-murid, kita semua kena faham sebagai seorang insan yang mulia, kita perlu menjaga tradisi masing-masing. Seterusnya, kita juga perlu menghormati tradisi agama bangsa yang lain di Malaysia. Contoh, kita akan sambut tak lama lagi sambutan Tahun Baru Cina dan diiringi dengan sambutan Taipusam dan juga sambutan ataupun bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Dan banyak juga kita akan sambut di Malaysia. Tapi di Malaysia saja, tak kira bangsa, tak kira agama, kita semua sambut semua perayaan. Okay? Waktu Hari Raya Aidilfitri, kita pergi ke rumah mereka, rumah terbuka. Waktu Ramadan, kita juga pergi ke Bazar Ramadan untuk membeli makanan. Waktu Diwali, mereka pula datang ke kita punya rumah dan sebagainya. Itu merupakan salah satu khazanah negara yang kita perlu dipelihara. Okey, ini merupakan salah satu contoh amalan semasa waktu perayaan, sama ada di waktu Diwali, sama ada di waktu Aidilfitri, sama ada di Tahun Baru Cina dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk menjaga perpaduan negara kita. Okey, pelajar, rasanya anda semua faham berkaitan tentang perkara ini. Okey, apa kepentingan? Okey, apa kepentingan?
Setelah kemasukan semua kaum di Malaysia ini, banyak perkara telah berlaku, banyak kesan telah berlaku. Oleh sebab itu, kita semua ni berhidup dengan pelbagai kaum. Dan juga, apa kepentingannya kita semua masyarakat majmuk di Malaysia ni? Salah satunya adalah penggunaan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia merupakan bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan negara kita yang digunakan oleh setiap masyarakat di Malaysia. Okey, itu merupakan salah satu keistimewaan bagi negara Malaysia. Seterusnya, terdapat juga amalan-amalan yang dipraktikkan dengan asas dan simbolis yang sama oleh pelbagai kaum di Malaysia. Pengaruh serta meluaskan amalan-amalan ini telah membuka ruang kepada pembentukan identiti baru yang boleh dikaitkan sebagai budaya popular sepunya Malaysia. Alright. So dengan ini, cikgu mengatakan bahawa perkara masyarakat majmuk dan juga perkara perpaduan merupakan satu alat kunci yang penting untuk setiap rakyat di Malaysia. Sebagai kelahiran Malaysia, kita perlu menjaga tradisi kita, amalan kita dan juga adat negara Malaysia. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih.